Dua gol Luqman Hakim pastikan Negeri Sembilan pulang dengan 3 mata. Negeri Sembilan FC menamatkan pusingan pertama Liga Super dengan nota ceria selepas menewaskan Kelantan Derial Warriors 2-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Luqman Hakim Samsudin muncul wira skuad Hobing Jang Hobin apabila menjaringkan 2 gol penting untuk menghadiahkan kemenangan keempat musim ini. Perlawanan bermula dengan aksi agresif daripada kedua-dua pasukan, namun Negeri Sembilan lebih berkesan dalam memanfaatkan peluang. Pada minit ke-36, Luqman memanfaatkan lorongan Joan Motika sebelum menewaskan penjaga gol Kelantan Azfar Arif untuk gol pembukaan. Bersambung babak kedua, kesilapan Azfar Arif dimanfaatkan sepenuhnya apabila Luqman pantas melarikan bola dan menolak masuk jaringan kedua pada minit ke-49. Kelantan TRW cuba bangkit menerusi beberapa percubaan, namun ketumpulan di hadapan gawang menyaksikan keputusan kekal hingga wisil penamat. Kemenangan ini turut menceriakan 3,205 penyokong yang hadir di Paroi.